C, Bab 1 Indeks, Subtopik 1.2 Hukum Indeks. Dalam video ini, cikgu akan kongsikan cara mudah untuk ingat hukum indeks serta revisi ekspres dan tip menjawab soalan supaya kalian mantap dalam peperiksaan. Doa dan harapan cikgu agar kalian lebih bijak dan hebat selepas ini. Jom kita mula. Soalan 3 adalah soalan yang menguji kehandalan kalian untuk mempraktikan hukum indeks. Asas-asas mereka adalah sama. Jadi, kita cuma perlu aplikasikan peraturan pendarapan indeks, pembahagian indeks ataupun kuasa indeks. Dengan 3 tip ini, soalan-soalan sebegini mudah diselesaikan. Mari kita lihat soalan 3A. Asasnya ialah A. Kita bawa semua terma ke sebelah kiri. Bagaimana? Untuk berbuat demikian, A kuasa 6 mesti dibahagi pada kedua-dua belah, iaitu bahagi A kuasa 6 di sebelah kiri dan bahagi A kuasa 6 di sebelah kanan juga. Hal ini adalah untuk mendapatkan nombor 1 pada terma sebelah kanan yang mana bersamaan dengan A kuasa sifar. Dengan demikian, kita dapat satu persamaan yang asasnya ialah A. Langkah seterusnya ialah selesaikan algebra kuasa bagi asas A, iaitu X kuasa 2 tolak 5X tolak 6, di mana bersamaan sifar. Jadi, kita faktorkan dan dapat X tolak 6 dan satu lagi X tambah 1. Jadi, X ialah negatif 1 dan 6. Kaedah yang sama boleh digunakan untuk selesaikan soalan 3B. Asas dalam soalan ini sangat jelas, iaitu 2. Jawapan untuk 3B, X ialah 1 dan negatif 7. Bagi soalan 3C, bolehkah kalian teka apakah asasnya? Ya, betul. 625 ialah 5 kuasa 4. Jadi, asas bagi soalan ini ialah 5. Kita pindahkan semua terma ke sebelah kiri dan bina persamaan. Selesaikan algebra kuasa iaitu X kuasa 2 tolak 3X tolak 4 bersamaan sifar. Faktorkan dan jawapannya ialah X ialah negatif 1 dan 4. Untuk soalan 4, kita diberikan 2 persamaan. Untuk soalan sebegini, tip nombor 1, ingat kuasa asas nombor. Contohnya, 8 kuasa X adalah sama dengan 2 kuasa 3 darab X. Mengapa? Ini kerana 8 ialah 2 kuasa 3. Jadi, kita boleh mendarab kuasa nombor 2 dengan X. Ini peraturan kuasa seperti dalam jamuan topi Cikgu Tabita video part 1. Tip nombor 2, fungsi kurungan adalah pendaraban. Jika 2 kuasa 3 buka kurungan, 2 kuasa X tutup kurungan, sebenarnya ini bermaksud 2 kuasa 3 darab 2 kuasa X. Jadi, ini adalah peraturan pendaraban jamuan topi Cikgu Tabita yang mana kuasa adalah hasil tambah. Kedua-dua tip ini dapat membantu menyelesaikan pelbagai bentuk soalan hukum indeks. Jadi ingat nota ini untuk revisi ekspres. Untuk soalan 4A, kita diberikan persamaan serentak. Tumpukan pada satu persamaan dahulu. 81 adalah 3 kuasa 4, manakala 9 ialah 3 kuasa 2. Kemudian, kita ingin pindahkan terma 3 kuasa 5 ke sebelah kiri. Untuk berbuat demikian, kita harus bahagi kedua-dua belah dengan 3 kuasa 5. Maka, sebelah kanan terma ialah 3 kuasa 5 bahagi 3 kuasa 5, iaitu bersamaan 1. 1 ialah 3 kuasa sifar. Seterusnya, kita mudahkan algebra kuasa bagi asas 3 mengikut hukum indeks. Maka kita dapat persamaan 6X tolak 1 persamaan sifar. Jadi, X ialah 1/6. Labelkan sebagai persamaan 1. Untuk persamaan kedua, cara yang sama digunakan. 8 adalah 2 kuasa 3, manakala 4 ialah 2 kuasa 2 dan 128 adalah 2 kuasa 7. Maka asas persamaan kedua ialah 2.
Kita bina algebra kuasa bagi asas 2 mengikut hitung indeks. Kemudian, mudahkan persamaan algebra. Kita dapat 6x tambah 2x tolak 5 bersamaan sifar. Dari persamaan 1, kita dapat x ialah 1/6. Maka, gantikan x dengan 1/6 ke dalam persamaan kedua. Jadi, y ialah 4/2. Jawapannya ialah 2. Untuk soalan 4B, cara yang sama digunakan. Setelah mendapat 2 persamaan, kita selesaikan algebra kuasa. X ialah 1 dan Y ialah negatif 2/3. Soalan 5. Berkongsi aplikasi penggunaan indeks dalam aktiviti makmal. Soalan ini ingin kita hitung beza suhu antara saat ke-5 dengan saat ke-6. Langkah pertama, kita tulis formula dalam bentuk indeks seperti yang diberikan untuk mendapatkan suhu, iaitu T bersamaan 25 darab 1/2 kuasa M, yang mana M ialah saat. Jadi, delta ialah beza suhu apabila suhu pada saat ke-6 tolak suhu pada saat ke-5. Masukkan M ialah 6 dan 5 ke dalam formula. Kemudian, gunakan kalkulator dan jawapannya ialah 12.44 darjah Celsius. Untuk soalan 6, Encik Azmi membeli sebuah kereta buatan tempatan. Selepas 6 tahun, beliau ingin menjual kereta tersebut. Pihak pembeli kereta terpakai memberitahu Encik Azmi harga keretanya dihitung mengikut formula 55,000 darab 8/9 kuasa N, yang mana N ialah tahun. Jadi, setelah 6 tahun, Encik Azmi ingin jual keretanya. Maka N ialah 6. Kita masukkan 6 ke dalam formula yang diberikan. Hitung gunakan kalkulator dan jawapannya ialah RM27,130 Malaysia. Untuk soalan terakhir, sama seperti soalan 5 dan 6. Kita telah diberikan formula kan? Formula ini ialah jumlah simpanan Puan Kiran, iaitu 50,000 darab 1.035 kuasa T. Puan Kiran telah menyimpan duit dalam bank sejak 2019. Pada tahun 2025, berapakah jumlah simpanan Puan Kiran? First step, langkah pertama, kita perlu tahu berapa tahun Puan Kiran telah menyimpan duit dalam bank. Ini bermaksud 2025 tolak 2019. Jadi, T ialah 6. Gantikan T dengan 6 ke dalam formula jumlah simpanan. Gunakan kalkulator. Untuk mata wang, sentiasa berikan jawapan dalam tempat perpuluhan. Jadi, jawapannya ialah RM61,462.77. Siapa yang dapat jawapan yang tepat, sila berikan cikgu satu like ya. Terima kasih. Jika perlukan penjelasan lanjut, tinggalkan pesanan atau komen dan cikgu akan respon secepat mungkin. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Sila share dengan kawan-kawan yang lain ya untuk belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe channel cikgu agar kalian tidak akan miss subtopik akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.